Selamat datang ke Mentor Pecah. Hari ni kita orang akan pergi food market. Pesta makanan lah, ada banyak stall makanan. Kita nak try juga. Kita orang tu adalah aku, camera person KD, dan juga tetamu cundang Cik Alif. Hello? Aku dah kat luar ni. Tu dia. Dah lagu tema Marut mendatangi keretaku. Hai. Hai Syed. Assalamualaikum. Aku dah pergi tengok makanan beli. Bajet. KD siapa? Keluarga pakai baju sama. Saya akan pergi rakam. Untuk daging. Untuk daging. Dari segi presentation kurang sebab rotinya dah tercala di situ. Lepas tu agak kurang kekemasan di situ. Nampak okey lah daging dia. Cantik lah daging dia. Dan aku baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Nice. Wow. Makan apa tu? Tenang. Uncle Bob pertama di Malaysia. Ayam. Sedap. Senang nak cucuk. Lepas tu dia lepeh. Mengenyangkan. Hanya RM6.50. Menakjubkan bukan? Dari Doraemon, dari Makanan dia banyak dah habis, so yang tinggal wrap je. The best yakiniku in town. Kena yakin nak makan tu. Kena yakini diriku. Macam burrito. Okey. Okay. Itu isi kat dalam dia. Usap sikit. Rasa macam kurang tahu sikit. Actually quite good lah dia punya yang masak makanan Jepun dalam wrap. Kalau korang nak tahu tu sebenarnya aku punya. Mozek tengok dia makan macam mana. Kau tak nak ke dia? Roti bakar telur meleleh. Telur dibasuh dan harga RM2. Yeay. Macam mana? Nampak sangat meleleh ya? Sangat. Tak. Ini pula Crazy Puff Kepes Pie dalam Curry puff. Wah, crazy. Ya Allah, crazy-nya. Ya Allah, crazy. So ni apa yang merah ni? Dia punya budu. Keras sikit Mozek, okey lah. Aku dip sikit. Dengan sos dia. Dipping thing. Let's look at it. Tengok. Seksi kan? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Diorang cakap dia macam Dah, shoot. sorry. Take two. Dah lah. Makan seorang? Oh dia churros, aku nampak tadi. So aku macam nak try lah, nak rasa. Masalahnya aku suruh orang lain pegang. Tengok apa jadi. Diorang kata tikus yang makan. Churros dia memang dia senang patah tau. Tahu dia macam kan senang je. Dah cincoroh dah tengok. Okay, macam mana? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sotong goreng. Wow. Dah dipotong-potong, nampak lebih seksi daripada tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia punya tanduk. Ini bulu kaki. Neko dia. Tak. Hari semakin hujan. Nampaknya kena belah korang. Jom. Ayo kita berambus. Ayo kawan-kawan. Dah habis makan, kita orang lepak kat tempat makan lah kan. Macam mana pasal apa food makan ni? Dia yang pelik tu banyak lah. Pai tadi apa? Curry puff kan? Crazy Puff. Orang daripada Canada kan? Ya. Tahu. Daripada Scotland. Syah? Merangsangkan. Selalu buat macam tu ya. Best lah. Kembang ini sentiasa ada aktivitis setiap minggu. Thank you dan selamat habis. Nak bagian kaki kanan dia. Tak ada dah kaki. Habis dah kaki dah. Janggut ni hilang.